Encik Amin rakam video, pagi-pagi orang di China tanam sayur atas kondominium. Sempat juga Encik Amin tunjuk bonda Rozita Ibrahim makan nasi dalam periuk. Tengok you all, pagi-pagi orang Cina nampak atas kondominium dia tanam sayur nampak. Bangsa Cina manalah mereka tak maju kan. Rajin bekerja. Saya zoom tengok. Tanam sayur. Subhanallah, macam-macam sayur dia tanam. Mari kita tengok bunda buat apa Tak payah. Dia petik kucing ya. Tu dia. Orang makan dalam pinggan. Dia makan dalam periuk. Astaghfirullahalazim. Sayang, kenapa you makan dalam periuk? Pinggan mana? Tak ada pinggan, tak ada apa. Ni kerak nasi pun saya makan. Tapi sedap nasi goreng you. Serius. Darurat. Biasa dia PA. PA tak ada. Bye.